bagaimana dengan makan di restoran yang bukan Islam tapi ada logo halal? Dia kata ni, saya tak suka anak-anak saya pergi makan di restoran yang bukan Islam walaupun ada logo halal. Kita kata terpulanglah. Restoran yang ada logo halal tu, tuan-tuan kena ingat, ada dua cara. Satu dia panggil digantung halal, satu lagi ditanggung halal. Apa beza dua ni? Ada orang ambil logo halal, gantung ke situ. Kalau mari penguasa, pejabat agama mari cek, dia punya CJ halal mati 5 tahun lepas ni. Tak ada penguasaan, tak ada pengawasan. Ada orang yang memang dapat CJ halal sungguh, di bawah pengawasan bahagian halal pejabat agama, kita kata yang ni boleh dimakan sebab telah dikawal setia. Tapi dari sudut warak, dari sudut nak hilang diri daripada syubhat, eloklah kita cari yang betul-betul orang Islam. Kenapa duk pergi cari hak bukan Islam? Yang Islam beramai. Apalagi kalau kedai bukan Islam langsung logo halal tak ada. Ini lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan puan-puan, ambillah langkah-langkah keselamatan, langkah kewarakan. Makan minum kita menjadi darah daging, bukannya senang-senang. Apa salah minum? Kita kena ingat, terhalangnya doa seorang manusia itu melalui makanan. Jadi eloknya kita utamakan kedai-kedai makan orang Islam. Lebih-lebih lagi kalau Islam dia patuh SOP syariat, lagi baik. Kedai dia ni, restoran ni, pekerja-pekerja dia tutup aurat, jaga akhlak, lebih baik. Kalau pelik-pelik ya pakaian apa pelik dah, bergayu dia punya bahasa lagu pelik-pelik, kita kata kedai lain banyak lagi. Saya baru ni timbul polemik bila ada ustaz kata kita utamakan makan yang kedai orang Islam. Ada orang bantah, habis orang yang tak tutup aurat nak macam mana? Biar dia rasa, kenapa awak tak masuk kedai saya? Sebab mu tak patuh syariah. Biar dia rupanya dia panggil at-ta'dib. Dia panggil, kita nak ajar adab dia biar dia sedar diri bahawa orang Islam ada SOP pakaian, ada SOP dia punya cara hidup. Jadi kita boleh utamakan yang tu. Jadi secara asasnya, bila sudah dapat logo halal yang resmi daripada pejabat agama dan memang valid, bolehlah kita masuk. Tapi dari sudut warak, awak pilih sendiri. Wallahu alam.